Ramai yang bertanya kepada saya, adakah kelapa ini kelapa siam biasa atau kelapa siam kerdil? Kenapa nampak pendek dan penuh buah ya? Ini adalah varieti kelapa siam kerdil standard, jenis yang banyak ditanam kerana ia berbuah awal dan sepanjang tahun. Varieti ini sangat bagus. Ia mula berbuah selepas lebih kurang 18 bulan ditanam. Pokoknya pendek sehingga mudah untuk memetik buah, tidak perlu memanjat dan airnya manis dan sejuk. Masukkan ke dalam peti sejuk untuk diminum dan anda pasti menyukainya. Pokok saya adalah varieti standard, kira-kira 50 hingga 70 cm tinggi, berbola tanah yang besar, akar yang kuat, membawanya pula untuk membesar dengan sangat cepat, toleransi matahari yang baik, sedikit perosak dan penyakit. Menanam beberapa pokok di sekeliling rumah akan menjadikannya sejuk, memberi anda minum kelapa sepanjang tahun dan juga membuat hiasan yang cantik. Pada masa ini, kebun saya mempunyai sedikit anak pokok yang sangat cantik. Sesiapa yang menempa awal akan mendapat pokok yang paling standard dan mempunyai tawaran istimewa.